Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh guysku. Alhamdulillah berjumpa lagi dengan Mulan Hanafi Okey guysku, jadi hari ni macam biasa jadi ada sedikit sayur-sayur, jadi kita buatlah. Tengok jadi apa dengan sayur-sayur ni, apa nama sesuai untuk kita letak. Jom sama-sama kita tengok video ni guysku. Let's go. Okey, mula-mula kita rebus dulu carrot, lepas tu kacang panjang, toge, lepas tu bayam. Kita rebuslah sampai dia mendidih guysku. Lepas tu baru kita angkat. Macam ni dia dah lembek, kita angkat. Lepas tu ambil sedikit perisa guysku. Nampak dia saku ni kita beli dekat beg kuning je guysku ni. Nampak ni. Dia serbuk apa panggil? Nampak bubur garam sikit, bubur gula sikit, Ajinomoto. Lepas tu ni nyoya, lepas tu ni lada kering guysku. Jadi kita gaul macam ni. Nampak berwarna dah lain. Lepas tu kita goreng kejap. Orang kata biar dia sebati lah nyo tadi tu. Jadi selepas daripada tu guysku, ambil sayur yang kita rebus tu, kita letak dan kita gaul je lah. Macam tu. Mudah kan? Nampak ni. Agak-agak gapo nama ni panggil, tapi ia sedap guysku. Memang sedap. Jom jemput makan guysku.